Apabila minyak mengalir keluar, wap mudah terbakar, dinyalakan oleh percikan api di badan kapal yang sedang melentur. Api menyambar keluar dan mula merebak. Pada tahun 1960-an, apabila permintaan minyak meningkat di Eropah, industri petroleum menyedari bahawa ia akan menjadi lebih menjimatkan untuk mengangkut minyak dari Timur Tengah ke Eropah menggunakan kapal pengangkut minyak mentah ultra besar atau kapal supertanker gergasi. Kapal supertanker gergasi yang baru ini begitu besar sehingga kebanyakan pelabuhan lama di Lautan Atlantik, Laut Utara dan Selat Inggeris tidak dapat menampung mereka. Jadi syarikat minyak mencadangkan sebuah terminal minyak baharu yang mampu mengendalikan kapal supertanker gergasi ini. Terminal baharu ini akan berfungsi sebagai depot untuk minyak yang datang dari Timur Tengah dan kemudian akan dihantar ke kilang penapisan di Eropah menggunakan kapal yang lebih kecil. Penghantaran minyak biasanya melalui terusan Suez kerana laluannya yang lebih pendek dari Timur Tengah ke Eropah. Tetapi disebabkan had saiz kapal di terusan itu pada masa tersebut, kapal supertanker terpaksa menggunakan laluan yang lebih mahal dan lebih panjang melalui Tanjung Harapan. Perjalanan mengelilingi hujung selatan Afrika mengambil masa 16 hari lebih lama, menambah 4,800 batu perjalanan dan meningkatkan kos keseluruhan perjalanan sehingga $20,000 bersamaan dengan $155,000 pada tahun 2020. Dengan penutupan terusan Suez pada tahun 1969 akibat perang 6 hari antara Israel dan negara-negara Arab, semua kapal terpaksa mengambil laluan yang lebih panjang. Kapal supertanker gergasi membawa lebih banyak muatan, menjadikan mereka lebih ekonomik dan menarik untuk digunakan. Oleh itu, kapal supertanker gergasi telah diterima pakai bersama dengan idea terminal baru untuk menampung mereka. Pada tahun 1966, Gulf Oil Corporation mengenal pasti Pulau Woody di Teluk Bantry, Ireland sebagai tapak paling sesuai untuk terminal baru itu. Pulau Woody menawarkan kawasan berlabuh air dalam yang panjang dan terlindung serta lokasinya jauh dari mana-mana pusat populasi utama atau laluan perkapalan. Kerja-kerja pembinaan bermula pada tahun 1967 dan terminal itu siap pada tahun 1969. Kemudahan di darat mempunyai kawasan tangki simpanan yang merangkumi 2 tangki untuk balas yang digunakan, terutamanya untuk menerima dan merawat balas kotor serta air cucian tangki dari kapal tangki minyak. 15 lagi tangki simpanan dengan jumlah kapasiti 1.3 juta tan minyak telah diperuntukkan untuk diesel, minyak mentah dan bahan api bangka yang digunakan untuk kapal laut. 396 meter dari kemudahan di darat terletak jeti luar pesisir yang sepanjang 488 meter. Jeti itu dibina di atas 22 cerucuk atau struktur marin yang dipanggil dolphin untuk kapal supertanker berlabuh dan memunggah atau memuatkan kargo mereka. Hujung barat jeti itu dipanggil Dolphin 1 yang ditutup dan hujung timur dipanggil Dolphin 22. Dolphin 22 menempatkan pondok keselamatan, kotak telefon shilling dan digunakan sebagai kawasan masuk dan keluar untuk orang ramai dan kru ke dan dari tanah besar serta kemudahan darat atau terminal di pulau itu. Apabila ia mula-mula dibuka, jeti itu boleh diakses melalui sebuah jambatan dari pulau tersebut. Kemudian, jambatan itu telah dibuang dan para pekerja terpaksa menaiki bot untuk pergi dan balik dari jeti tersebut. Pada tahun 1968, kapal tangki motor Universe Island mula beroperasi untuk Gulf Oil Corporation. Dengan kapasiti 312,000 tan ini, merupakan kapal terbesar di dunia pada masa itu yang mengangkut minyak dari Kuwait ke Pulau Witi. Ia merupakan yang pertama daripada 6 kapal supertanki yang ditempah oleh syarikat tersebut. Satu kapal supertanki akan tiba di Teluk Bantry setiap 10 hari dan kemudian 3 kapal tangki pengedar yang lebih kecil akan mengagihkan minyak mentah ke kilang penapisan di Wales, Denmark, Belanda dan Sepanyol. Terminal itu sangat berjaya sepanjang 5 tahun pertama operasinya. Pada 10 Jun 1975, terusan Suez dibuka semula dan laluan mengelilingi Afrika sekali lagi menjadi pilihan yang lebih mahal. Bersama dengan kelewatan dan kos memindahkan minyak ke kapal tangki yang lebih kecil, kapal supertanker mula kelihatan kurang menarik dari segi ekonomi. Kemelesetan ekonomi dan kenaikan harga minyak mendorong industri untuk melaksanakan satu sistem baru yang dipanggil just in time bagi mengurangkan masa menyimpan produk dan memperbaiki aliran tunai mereka. Ini bermakna permintaan di terminal Pulau Witi menurun. Menjelang akhir tahun 1970-an, syarikat operasi tempatan Gulf
Gulf Oil Terminals Island, bergelut untuk mengekalkan daya maju terminal tersebut. Syarikat itu terpaksa mengambil beberapa langkah penjimatan kos untuk menyatukan operasi dan mengurangkan kos yang tidak perlu. Sistem pemadaman kebakaran di terminal dan jeti luar pesisir telah mengalami 3 pengubahsuaian untuk menurunkan taraf sistem tersebut. Penurunan taraf pertama pada tahun 1970 ialah keputusan untuk tidak mengekalkan tekanan pada paip utama kebakaran sepanjang masa. Petugas di bilik kawalan yang terletak di terminal akan mengaktifkan sistem tersebut semasa kecemasan. Seterusnya, mereka telah menanggalkan pencetus automatik dalam sistem buih pracampuran di jeti. Sekali lagi, sistem itu akan dikendalikan dari jauh. Kemudian pada tahun 1971, mereka telah menanggalkan butang kawalan jauh di bilik kawalan yang mengaktifkan buih di pelantar tengah. Kapal tangki minyak Betelgeuse mempunyai kapasiti sebanyak 121,400 tan minyak. Ia telah dibina pada tahun 1968 di Saint-Nazaire, Perancis dan dimiliki oleh Total Oil SA, sebuah syarikat tenaga dan petroleum dari Perancis. Tidak seperti kapal tangki besar yang lain, Betelgeuse tidak dilengkapi dengan loader kator atau pengira tegasan yang digunakan untuk mengira tekanan dan daya lenturan yang bertindak ke atas struktur kapal semasa proses memuat atau pemberatan. Pembalastan adalah serupa dengan pemuatan, tetapi bukannya kargo, kapal sama ada mengisi atau melepaskan air balas untuk menstabilkan kapal. Loader kereta akan membolehkan nakhoda dan ketua pegawai untuk merancang operasi pemuatan kargo dan pembalastan dengan cepat bagi memastikan kestabilan kapal kekal dalam had yang selamat. Banyak kapal yang membawa minyak memasang sistem gas lengai. Kebanyakan gas yang berkaitan dengan minyak atau bahan api adalah mudah terbakar, dan sistem gas lengai digunakan untuk mengepam gas lengai atau tidak reaktif seperti nitrogen atau karbon dioksida ke dalam tangki kosong atau ruang tertutup yang akan menyingkirkan sebarang gas mudah terbakar yang boleh menyebabkan kebakaran atau letupan. Tetapi Betelgeuse tidak mempunyai sistem gas lengai. Langkah keselamatan ini tidak diwajibkan pada masa itu dan Total tidak melabur dalamnya. Pada tahun 1977, Betelgeuse telah diletakkan di dok kering untuk pemeriksaan khas di Singapura. Jurutera pemeriksa telah mengemukakan senarai cadangan untuk menggantikan bahagian yang berkarat, beberapa plat dek logam yang menguatkan kawasan yang mudah bengkok dan melengkung di bawah beban, serta bahagian tangki ballast kekal dan anod korban. Anod korban digunakan untuk melindungi struktur logam dengan menarik kakisan ke anod tersebut dan memanjangkan jangka hayat logam yang dilindunginya. Semua kapal mempunyai anod pengorbanan dan ia perlu diganti dengan kerap. Cadangan terakhir ialah melapisi tangki ballast kekal dengan salutan pelindung. Total menolak semua cadangan tersebut kerana mereka sedang mempertimbangkan untuk menjual dan tidak mahu menanggung kos tersebut. Pada 24 November 1978, Betelgeuse meninggalkan pelabuhan Ras Tanura di Arab Saudi di Teluk Parsi menuju ke Lexus, Portugal dengan muatan penuh 74,000 metrik tan minyak mentah berat Arab dan 40,000 metrik tan minyak mentah ringan Arab. Betelgeuse merancang untuk singgah terlebih dahulu di Sines yang terletak di selatan Lisbon untuk mengurangkan muatan kapal. Tetapi cuaca terlalu buruk sehingga ia tidak dapat memasuki pelabuhan. Jadi ia meneruskan perjalanan ke Lexus. Tetapi sebuah kapal telah karam di pintu masuk pelabuhan dan oleh itu ia diarahkan ke Pulau Witi. Betelgeuse berlayar ke Bantry Bay pada 30 Disember dan menghadapi cuaca buruk di Teluk Biscay. Dalam perjalanannya, ia melaporkan kebocoran minyak dan diarahkan untuk menuju ke Brest, Perancis dengan kelajuan yang dikurangkan. Nasib baik, kru menemui kebocoran itu dan membaikinya. Jadi, Betelgeuse meneruskan perjalanannya ke Pulau Witi. Pada 4 Januari 1979, Betelgeuse tiba di Teluk Bantry. Ia perlu menunggu untuk berlabur kerana kapal saudaranya, kapal motor Kashapi, tiba beberapa hari lebih awal. Ini adalah pelayaran terakhir Kashapi. Ia telah dijual untuk dilupuskan dan akan dihantar ke Taiwan untuk dileraikan. Pada hari Sabtu 6 Januari, jam 2000, Betelgeuse selesai berlabuh di jeti luar pesisir di kawasan air sedalam kira-kira 30 meter. Pegawai kawalan pencemaran melengkapkan senarai semak keselamatan minyak Gulf di atas kapal yang diperlukan sebelum memunggah kargonya. Pada jam 23.15, Betelgeuse mula memunggah 114,000 tan metrik minyak mentahnya yang dijangka mengambil masa 36 jam. Pada hari Ahad 7 Januari, sebahagian daripada anak kapal pergi ke darat ke bandar Bantry dan dijangka kembali sebelum tengah malam. Sepanjang hari,
Dua juru ukur yang mewakili dua bakal pembeli Betelgeuse melawat untuk menilai keadaan kapal tersebut. Pada jam 18.00, Betelgeuse selesai memunggah minyak mentah berat Arab dan bersiap untuk baki 40,000 tan metrik minyak mentah ringan Arab. Pada jam 18.35, Kapal tersebut mula melakukan ballasting atau mengisi sebahagian tangki ballast tengah dengan air untuk mengimbangi berat kargo yang telah dipunggah dan membantu menstabilkan kapal. Jurukur meninggalkan kapal dan kembali ke tanah besar manakala anak kapal pulang dari perjalanan mereka ke Bantry. Di atas kapal Betelgeuse terdapat 41 orang anak kapal. Isteri tukang roti, seorang jurumudi pelabuhan dan pemeriksa kargo. pada waktu malam, jam 2000, pekerja Gulf Oil memulakan shift malam mereka. 5 orang di terminal dan 6 orang di jeti. Penyelaras John Connolly menuju ke tempat tugasnya di bilik kawalan terminal. Bilik kawalan mempunyai pemandangan tanpa halangan ke arah jeti yang terang benderang dan kapal tangki. Jadi Connolly boleh melihat dengan jelas semua aktiviti di jeti. Pada pukul 23.00, anak kapal menyedari bahawa trim dan sengit kapal masih belum mencukupi. Jadi mereka berbincang mengenai ballast. Kapal Betelgeuse tidak mempunyai loader cutter untuk membantu nakoda dan ketua pegawai mengira tekanan dan pengagihan kargo atau ballast di atas kapal dengan tepat. Pada pukul 23.30, anak kapal menambah balas ke dalam tangki balas kekal atau khusus untuk membetulkan trim dan sengit kapal tangki. Mereka tidak sedar betapa teruknya tangki balas kekal kapal itu telah berkarat. Apabila tangki tengah dan tangki ballast kekal dipenuhi air, beratnya beralih dan tertumpu di tengah kapal. Lalu kapal mula melendut. Tekanan semakin meningkat di bahagian tengah kapal dan plat dek serta plat sisi yang telah berkarat teruk mula melengkung. Lambung kapal terkoyak, mendedahkan wayar hidup. Minyak mula meresap keluar dari tangki simpanan yang pecah. Oleh kerana Betelgeuse tidak dilengkapi dengan sistem gas lengai, percikan api daripada kabel elektrik yang terputus menyalakan wap mudah terbakar yang keluar dari minyak, mengalir keluar dari tangki yang pecah. Apabila kapal itu patah di bahagian tengah, api kecil menyala dari tengah kapal pada jam 00.31. Jumlah besar minyak mengalir keluar di kedua-dua belah kapal dan terbakar sekitar jam 00.40. Asap tebal dan berat berkepul-kepul melintasi platform tengah, memaksa kru jeti lari mencari pelindungan. Oleh kerana paip utama kebakaran dikawal oleh Connolly di bilik kawalan, kru jeti tidak dapat mendapatkan bekalan air dan buih untuk memadamkan api. Melalui radio, kru di darat mendengar panggilan untuk bot keselamatan dan supaya pili bomba dihidupkan. Mereka menghubungi bilik kawalan tetapi tiada jawapan. Penyelaras John Connolly telah meninggalkan bilik kawalan. Beberapa minit sebelum 00.45.15, minit selepas percikan api pertama, Connolly melihat api apabila dia kembali ke bilik kawalan. Dia segera mengaktifkan pam kebakaran untuk mengendalikan peralatan memadam kebakaran di jeti. Dia juga cuba menutup injap sekat kecemasan untuk memutuskan bekalan minyak dari kapal ke jeti. Tetapi suis henti kecemasan tidak berfungsi. Dia menelefon pengurus operasi Gulf Oil untuk melaporkan kecemasan itu dan kemudian membuat panggilan radio kepada bot penyelamat Don Mark untuk mengambil lelaki-lelaki yang terperangkap di jeti. Panggilan radio itu didengari oleh bot-bot berdekatan, Snaff dan Bill Bilbao, yang segera bertindak balas terhadap kecemasan tersebut. Connolly juga menghubungi pekerja PAM yang ditempatkan di rumah jana kuasa untuk pergi ke jeti dan membantu sedaya upaya mereka. Dalam kekalutan itu, dia terlupa untuk membunyikan siren sama ada di bangunan Gulf Oil atau di jeti. Di Balai Polis Bantry, Polis Ireland atau Garda telah dimaklumkan tentang kecemasan itu dan mereka boleh melihat kebakaran dari balai mereka. Pegawai yang bertugas cuba menghubungi bilik kawalan Gulf Oil tetapi tidak dapat berhubung kerana talian sibuk. Pada pukul 00.50, terdapat beberapa letupan kecil di tangki balas kekal di sebelah kiri dan kanan kapal. Pegawai pencemaran di jeti mula merayu kepada Connolly melalui radio supaya mempercepatkan bot penyelamat. Connolly meyakinkannya bahawa bot penyelamat sedang dalam perjalanan untuk mengambil mereka. Beberapa anak kapal dari Betelgeuse bergegas turun dari tangga kapal dan berlari ke Dolphin 22 di hujung timur jeti dengan harapan untuk diselamatkan. Jurupandu itu juga menghubungi Connolly dan memberitahunya bahawa dia berada di dek belakang kapal tangki bersama 4 anak kapal
dan mereka sedang terjun ke laut. Orang PAM melihat api di tengah-tengah Betelgeuse, tetapi tiada api di jeti. Terdapat api di atas air di bawah jeti. Tetapi ia belum sampai ke laluan pejalan kaki atau Dolphin 22. Connelly membuat beberapa lagi panggilan radio. Dia menghubungi pegawai pos untuk meminta bantuan tambahan dan kapal tunda bertugas Bantry Bay untuk membantu. Kapal tunda Bantry Bay berada 20 minit dari Betelgeuse dan berlepas serta-merta selepas menerima panggilan radio. Denmark hanya dapat meninggalkan jeti Ascon yang bertentangan dengan jeti Dolphin 22 pada jam 00.51 dan berada kira-kira 5 minit jauhnya. Pada jam 00.54, api semakin marak dengan nyalaan api menjulang lebih 60 meter ke langit di atas pelantar tengah. Api sampai ke jeti di sebelah timur pelantar tengah dan membakar kapal dari bahagian tengah hingga ke buritan. Api merebak merentasi permukaan air menuju ke pantai pulau tersebut. Kapal Denmark tiba di jeti Dolphin 22 pada pukul 00.58 dengan kapal Snef tiba 4 minit kemudian. Tetapi bot penyelamat sudah pun terlambat. Ia tidak dapat mendekat kerana minyak terbakar di atas air dan haba yang sangat kuat dari api. Kedua-dua bot itu tidak berdaya untuk menyelamatkan nyawa mereka yang terperangkap di jeti. Di Bantry, pihak garda memaklumkan kepada superintenden mereka yang segera mengaktifkan pelan kemalangan besar. Pegawai bomba tempatan dimaklumkan dan siren bomba bandar Bantry dibunyikan. Perkhidmatan bomba di Dunmanway dan Skibbereen, daerah berdekatan juga dimaklumkan. Pada pukul 1.06, bunyi gegaran dan retakan kedengaran dari Betelgeuse, diikuti dengan letupan besar pada tangki-tangki ballast tengah. Kekuatan letupan itu membelah badan kapal tangki tersebut dan lelaki-lelaki di jeti tercampak ke dalam air. Kargo minyak yang masih berada di atas kapal terbakar dan api menjulang setinggi lebih 90 meter dengan suhu melebihi 1000 darjah Celsius. Letupan itu begitu dahsyat sehingga serpihan kapal yang musnah dan peralatan minyak terpelanting ke lembah Miele yang terletak lebih 6 batu jauhnya. Sekeping serpihan besar dari kapal itu, kira-kira sebesar sebuah kereta, hampir mengenai salah satu tangki simpanan minyak di kawasan tangki tersebut. Bunyi letupan itu boleh didengari di seluruh kawasan West Corp dan sejauh 35 batu dari situ. Di Hotel West Lodge di Bantry, tarian malam Ahad di Dewan Utama terganggu apabila lantai bergegar. Di luar, api menerangi langit malam musim sejuk di atas Bantry. Di Pulau Widi, 14 keluarga yang tinggal di pulau itu bergegas ke bot mereka untuk melarikan diri ke tanah besar. Mereka menggambarkan suasana itu seperti Pompei dengan api menyembur setinggi 40 meter ke langit dan serpihan logam jatuh ke atas kandang lembu. Dengan kawasan desa diterangi seperti waktu tengah hari. Pekerja minyak Gulf cuba membantu tetapi lori bomba tidak dapat dihidupkan. Mereka menghadapi masalah yang sama dengan pili bomba dan hos bomba dan mereka tidak mempunyai alat pernafasan atau pakaian pelindungan. Kapal tunda Bantry Bay sampai ke jeti pada pukul 01.10. Nakoda cuba menarik Betelgeuse menjauhi jeti, tetapi mekanisme pelepasan pantas di jeti tersekat dan kapal tangki itu tidak dapat dilepaskan. Brigade Bomba, Bantry, Skibbereen dan Dunmanway dari daerah berdekatan berjaya sampai ke pulau itu dengan menaiki bot feri kecil. Brigade Bomba Bantry mendapati 2 Land Rover dan jentera bomba terminal tidak dapat dihidupkan. Kemudian, sebuah lori yang membawa peralatan bomba dari jeti Ascon ke kawasan tangki simpanan rosak. Anggota bomba tidak dapat mendekati kapal yang sedang terbakar itu. Jeti konkrit itu runtuh ke dalam laut. Anggota bomba dan pekerja terminal Gulf Oil membuat keputusan untuk menumpukan usaha mereka bagi menghalang api daripada merebak ke kawasan tangki simpanan dan mengawal tumpahan minyak. Kira-kira 12 jam selepas letupan itu, sekitar jam 1300, Betelgeuse tenggelam di tempat tambatannya dalam air sedalam 30 meter, meninggalkan haluannya terjulur di atas permukaan air. Ini memadamkan kebakaran utama dan anggota bomba memadamkan api terakhir kira-kira jam 20.00 pada petang Ahad. Anggota penyelamat tidak dapat mendekati bangkai kapal kerana terdapat awan gas beracun yang mudah terbakar mengelilingi kapal itu, yang boleh menyala tanpa amaran. Ia mengambil masa 2 minggu untuk awan maut itu hilang sebelum mereka boleh mula mengeluarkan mayat dari bangkai kapal dan mengepam keluar baki kargo minyak mentah. Secara keseluruhan, 51 orang terkorban. 41 anak kapal Betelgeuse, isteri Baker, juru pandu Island, seorang pemeriksa kargo
6 pekerja jeti Gulf Oil dan seorang penyelam Belanda yang meninggal dunia semasa operasi penyelamatan. Hanya 27 mayat yang berjaya ditemui daripada 51 yang terkorban. Mayat-mayat yang ditemui itu dikebumikan di tanah perkuburan Gereja Saint Finbar yang menghadap ke pelabuhan Bantry. Sebuah syarikat penyelamat Belanda, L. Smith & Company, telah mengangkat Betelgeuse dalam 4 bahagian. Bahagian haluan telah ditarik ke perairan terbuka 100 batu dari pantai dan ditenggelamkan. Tindakan ini telah menarik bantahan daripada komuniti nelayan, jadi 2 bahagian telah ditarik ke Sepanyol untuk dilupuskan. Bahagian terakhir telah dipotong di kawasan tempatan tetapi hanya dikeluarkan pada Julai 1980. Kawasan perikanan tempatan telah tercemar teruk dan kerja-kerja pembersihan hanya selesai pada tahun 1983. Kos penyelamatan, pembersihan dan pampasan berjumlah sekitar $120 juta Amerika Syarikat, termasuk pampasan yang dibayar oleh Total yang memiliki kapal itu kepada Gulf Oil. Kebanyakan kos ditanggung oleh syarikat insurans dengan tuntutan dan tuntutan balas diselesaikan di luar mahkamah. Kerajaan Ireland melantik sebuah tribunal untuk menyiasat insiden tersebut yang berlangsung lebih setahun dan menghasilkan laporan setebal 480 muka surat. Laporan itu menyatakan 3 faktor penyumbang, iaitu keadaan Betelgeuse yang berusia 11 tahun yang kurang baik, urutan pemunggahan yang tidak betul dan pengisian air balas, digabungkan dengan kekurangan latihan kru dan, akhirnya, sistem pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang tidak mencukupi serta kurang diselenggara, baik di atas kapal maupun di jeti. Tribunal itu juga mengkritik kerajaan kerana gagal mewujudkan peraturan untuk memastikan prosedur keselamatan dan kecemasan yang betul dipatuhi. Gulf Oil tidak pernah membuka semula terminal Pulau Woody dan satu kajian kebolehaksanaan pada tahun 1985 menunjukkan bahawa ia tidak lagi mempunyai sebarang potensi kegunaan dalam perdagangan minyak antarabangsa. Pada tahun berikutnya, Gulf Oil menyerahkan pajakan tapak tersebut kepada kerajaan Ireland. Selepas menjalankan pengubahsuaian terhad, kerajaan Ireland menggunakan terminal tersebut untuk menyimpan rizab minyak strategiknya.